Alright gang, Assalamualaikum. Okey baik, nampak tak asap ni gang? Ini radiator dia tengah panas, hot gang. Macam ni juga kalau kata korang kena tepi jalan, masalah ni juga akan berlaku. So kita nak buka dia time panas-panas ni macam mana? Ada cara dia gang. So ini plastik Ini plastik. Maknanya kita masuk dekat sini, tak nak apa tau, tak nak air yang panas ni menyerap ke sini dan kena tangan kita. Macam gini cara dia gang. So bila dah lapik kain, buka je gang. Buka, nampak bersembur gang. Nampak tak? So kita boleh pegang lagi kain ni dan air tidak menyerap masuk ke kita punya tangan. Alright, baru dah boleh buka macam gitu. So lepas buka tu, biarkan dia macam tu dulu, baru kita tengok air tu cukup tak cukup, kipas tak jalan ke apa ke. Macam gitu semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.